Apa itu spread, premium dan buyback? Ingin mula simpan emas, anda kena faham 3 istilah penting ini dahulu. Penyimpanan baru keliru antara spread, antara premium dan buyback. Sedangkan 3 benda inilah yang tentukan untung rugi jangka masa yang panjang. Jika tidak jelas, kita mungkin beli emas yang premiumnya lebih tinggi, spread yang lebih besar ataupun tidak sesuai untuk tujuan keuangan kita. Spread ini bermaksud kos permulaan. Spread adalah selisih harga, premium adalah kos pembuatan. Buyback pula adalah harga bila ingin tukar emas kepada duit. Bila faham, barulah anda boleh pilih emas mengikut matlamat yang betul. Faham istilah asas emas untuk elak tersilap beli. Ilmu kecil tetapi kesannya sangat besar. Jika anda ingin saya cadangkan item terbaik mengikut bajet anda, hubungi saya untuk bimbingan, save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.